Okey, Assalamualaikum. Jadi seterusnya saya akan menerangkan manual penggunaan Google Site yang saya telah buat lah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini adalah manual penggunaan. Okey, yang pertama kita akan apabila kita telah buka link Google Site yang telah saya bagi, jadi yang pertama adalah home, di mana tajuk dan maklumat utama Google Site. Okey. Yang seterusnya. Okey, seterusnya untuk pergi ke maklumat yang selanjutnya, pengguna boleh menekan butang tekan anak panah yang kecil dekat home tu. Lepas tu dia akan keluar maklumat yang ingin diketahuilah oleh para pengguna. Ada payudara pencipta, isi kandungan. Lepas tu ada maklumat-maklumat dalam sejarah ataupun negara Malaysia lah. Lepas tu ada permainan uji minda dan ada ujian. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah kandungan. Jadi pengguna boleh klik mana-mana button lah. Okey, mana-mana button maklumat yang ingin dipelajari. Okey, contohnya kalau tekan button sejarah pembentukan Malaysia. Okey. Sejarah kemerdekaan tanah air. Okey, jadi dia akan keluarlah maklumat yang terpapar. Lepas tu pada waktu ni bolehlah pengguna untuk membaca ataupun memasang video yang ada lah. Okey, kalau contoh scroll ke bawah. Okey, lepas scroll tu ada video. Bolehlah pengguna tengok video ni. Lepas tu tekan button kembali ke menu utama untuk mencari maklumat yang lain. Okey, bila dah cari maklumat yang lain, okey, dah selesai baca-baca maklumat yang ingin dipelajari pada hari tersebut, pengguna boleh meneruskan aktiviti dengan permainan uji minda. Okey, klik je pada permainan uji minda tu. Okey, jadi dari sini akan keluarlah topik-topik yang dibincangkan tadi, dan setiap topik tu ada permainan uji minda yang tersendirilah. Okey, pilih je mana-mana topik. Nah, dan ini boleh pengguna boleh menjawab terus kuis. Contohnya ada bom kuis ni. Dan boleh selesaikanlah kuis tu secara dalam kelas ke ataupun secara individu di rumah. Boleh gunakan Google Site ni. Okey, seterusnya ni ada contoh lagi. Kalau nak kembali ke menu tadi, scroll juga ke bawah macam tadi, lepas tu tekan menu utama permainan. Jadi dari situ bolehlah main permainan yang lain. Dan akhir sekali ada ujian negara Malaysia. Ini adalah ujian negara Malaysia yang pengguna boleh jawab. Jadi boleh set sendiri masa tu. Kalau dalam kelas, cikgu-cikgu boleh setkan masa 20 minit. Okey, terima kasih.